Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan belajar dalam bab 4, era peralihan kuasa British di negara kita. Okey, tajuk subtopik yang kita akan belajar pada hari ini iaitu 10.3.7 menganalisis reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah. Okey. Untuk permulaannya, okey, untuk persediaan kamu, pengetahuan sedia ada kamu, penyerahan Sabah kepada British oleh siapa? Pengetahuan sedia ada. British oleh siapa? SBUB iaitu Syarikat Borneo Utara British. Okey, Syarikat Borneo Utara British menyerahkan Sabah kepada British kerana ingin memenuhi kepentingan British. Okey, ingin memenuhi kepentingan British. Okey, cikgu terangkan sedikit bahagian faktor penyerahan Sabah, kemudian baru kita akan masuk bahagian subtopik reaksi penduduk. Okey. Okey, sedikit ilmu bahagian penyerahan Sabah. Selain daripada memenuhi kepentingan British, SBUB juga menyerahkan Sabah kepada British sebab masalah kewangan. Okey, untuk pengetahuan kamu, sebelum penyerahan berlaku, Sabah telah mengalami masalah prasarana yang musnah akibat Jepun yang telah memusnahkan sebelum tu, Perang Dunia Kedua. Jadi, untuk membangunkan Sabah perlukan dana kewangan. Jadi, SBB pada ketika ini masalah kewangan kritikal. Jadi dia membuat keputusan untuk menyerahkan Sabah. Okey, di sini kita masuk kepada subtopik pada hari ini. Okey, sebagai induksi set pada hari ini, okey, cikgu nak tunjuk kepada kamu. Okey, apa yang dapat kamu simpulkan daripada gambar tersebut? Ada dua pertanyaan daripada cikgu. Okey, yang pertama, cikgu letak perkataan apa di bawah tu? Sabah. Okey, kamu tengok dalam image tersebut, kamu nampak berapa wajah di situ? Berapa wajah di situ? Okey, angkat tangan. Berapa wajah dekat situ? Muaz, berapa wajah? Okey, berapa wajah dia? 6. Okey, Akif, berapa wajah? 9. Okey, pelajar perempuan pula. Persepsi pelajar perempuan Hidayah berapa wajah? 6. Okey. 6, 9. Lagi 2. Lagi? Siapa nampak 11 angkat tangan? Okey, siapa nampak 11 angkat tangan? Kira betul-betul. Duduklah 1, 2, 3, 4, 5. Saya 11. Okey. Jawapan dia kira. Jawapan dia berapa? 11. 10. Okey, 10. Tepuk tangan. Yang kata 10 tu betul. Okey. Yang tak nampak tadi, yang nampak 6 saja, dia tak nampak lagi 4 maksudnya. Okey, nampak tak wajah kat situ? Mari cikgu tunjuk. Okey. 1, yang ni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10 kan? Dia setiap orang persepsi dia lain-lain. Macam itulah juga bila kita menjawab soalan kebat. Okey? Setiap orang menjawab soalan kebat adalah berbeza jawapan dia. Okey? Okey, Sabah. Okey, pertanyaan cikgu kali kedua Sabah. Apa kamu dapat simpulkan perkataan yang cikgu tulis tu dengan wajah yang kita nampak dalam gambar tu? Wajah tu kita nampak wajah mana? Orang India ke? British. Lepas tu cikgu letak konsep Sabah. Maksudnya di sini penyerahan Sabah kepada British. Okey, yang itulah maksud cikgu. Okey? Tentang gambar tu bilangan berapa wajah apa semua tu tak apa. Nanti kita cari semula. Okey, kita masuk kepada slide. Okey, pengajaran cikgu hari inilah. Okey, start slideshow. Okey, hari ni baru kita
Yang pertama, cikgu buat kata kunci akronim. Faktor ataupun tajuk reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah terbahagi kepada dua. Yang pertama, dasar British. Kedua, kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan yang berkaitan dengan ekonomi penduduk tempatan. Okey, kata akronim yang cikgu buat pada hari ini adalah fokus kepada dasar British, iaitu di Sabah ada banyak aiskrim herba. Matlamat cikgu iaitu ambil huruf akronim yang depan ke belakang, yang depan. Okey, D iaitu dasar British. Dasar ni bermaksud apa? Iaitu dasar apa yang pentadbiran British tetapkan. Okey, apa yang British lakukan. Okey. Sabah, S. Sukar menghimpunkan pemimpin tempatan yang berbeza. Okey, di Sabah kita boleh tahu pelbagai etnik, antara dia Bajau. Bajau pula terbagi kepada berapa? Dua. Pandai. Bajau apa? Bajau laut, bajau darat. Yang laut dia tak boleh naik darat, yang darat tak boleh pergi ke laut. Dia ada masalah kat situ kan. Kedua, etnik Murut. Antara dia etnik terbesar sahaja yang cikgu ambil ni nah. Ketiga, etnik Kadazan Dusun. Okey, etnik yang terbesar saja. Selain pada tu adalah etnik-etnik lain. Okey, apabila adanya pelbagai etnik dia menubuhkan persatuan yang berbeza kan? Jadi, bila sesuatu dasar British nak buat, bila sesuatu apa kehendak rakyat nak buat, kehendak pemimpin tempatan, susah tak kita nak himpunkan etnik tu? Susah tak? Sebab apa susah? Kita berbeza dari aspek bahasa, budaya dan kepercayaan. Masing-masing dia ada bahasa, budaya, kepercayaan sendiri. Kalau Bajau Laut, dia ada bahasa dia sendiri. Kalau Kadazan Dusun, dia ada bahasa dia sendiri. Betul tak? Okey. Macam kita lah. Kita orang Kedah. Betul tak? Di Kelantan, di Terengganu, tetap orang Melayu tak? Tetap Melayu. Tetapi dialek berbeza tak? Berbeza. Tak sama kan? Macam itulah di Sabah, iaitu pelbagai etnik yang ada. Okey, B. B, cikgu ambil untuk British. British menindas kegiatan persatuan, iaitu seperti contohnya Persatuan Barisan Pemuda Sabah, iaitu BARIP lah, antara persatuan yang besar lah di Sabah ni. Sebab cikgu kalau kita buat akronim, anak kita kena ambil yang dominan, yang utama. Baru kita boleh ingat nah. Okey, di Sabah. Okey. British menindas kegiatan persatuan seperti BARIP. Aiskrim. Iaitu ahli persatuan dipindahkan ataupun diberi kenaikan pangkat. Okey, ditukarkan ke daerah-daerah yang lain lah. Okey. H. Herba, iaitu hadkan peluang penduduk Sabah dalam pentadbiran. Okey, bila kita hadkan peluang penduduk Sabah dalam pentadbiran, sekejap cikgu akan terangkan apa kesan-kesan dia. Okey nah, apa kesan dia. Okey, kita masuk, so kata kunci akronim iaitu di Sabah. Di Sabah. Berapa perkataan? Di Sabah. Di S-A-B-A-H bah. Sabah berapa perkataan tu? 6. So ingat, kalau pasal reaksi penyerahan Sabah di Sabah. Okey nah. Okey. Okey, ni tajuk pasal yang cikgu terang tadilah. Di Sabah tu yang cikgu terang tadi tu melibatkan huruf akronim saja. Okey, ni tentang orang kata apa? Tajuk tu lebih terperinci lah. Okey. British menindas kegiatan persatuan. Persatuan apa? Okey. Penduduk Sabah pelbagai etnik yang berbeza, aspek bahasa, budaya, kepercayaan, pertempatan dan kegiatan ekonomi. Secara tidak langsung telah menyebabkan sukar menghimpunkan pemimpin Sabah dalam satu persatuan. Bulatkan perkataan sukar menghimpunkan. Okey, kalau di dalam periksa sebenar,
anak boleh tulis sukar bersatu. Kita terima. Okey? Sekiranya anak-anak lupa kepada menghimpunkan, anak boleh ambil perkataan lain yang seerti. Okey, yang sinonim dengan dia. Okey, persatuan apa yang ditubuhkan? Iaitu Persatuan Sahabat Pena Sabah ataupun dalam singkatan PASPAS. Okey, Persatuan Kebangsaan Melayu Barisan Pemuda Sabah iaitu BARIP. Okey. Okey, yang kedua, pada awalnya pertubuhan yang persatuan tadi tu adalah untuk memperbaiki apa? Ekonomi dan politik kaum Bumiputera di Sabah sahaja. Kemudian bila adanya semangat nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Cintakan negara dan bangsa, membolehkan kita berjuang untuk mempertahankan negara. Okey. Jadi bila adanya semangat nasionalisme, pemimpin persatuan bergiat aktif dalam membangkitkan kesedaran berpolitik dalam masyarakat. Kesan dia bila masyarakat tempatan ni yang aktif ni, dia berpersatuan ni, dia aktif sangat-sangat menggugat kedudukan siapa? British di Sabah. Okey, pada ketika ini agak-agak British tu senang hati tak gugat kedudukan dia ni? Oh, tak senang hati. Jadi British buat apa? Duduk saja? Oh, tak. British buat bagi melumpuhkan gerakan nasionalisme, British menawarkan kenaikan pangkat kepada ahli persatuan. Okey, dia menawarkan apa? Kenaikan pangkat. Okey, bagi pangkat baru kat dia, pindah pergi daerah lain. Okey, persatuan tadi yang ada satu organisasi tu kuat. Pindah pergi seorang yang betul-betul aktif. Aktif tak lagi persatuan tu? So lumpuhlah, memindahkan ahli ke bandar lain. Kesannya persatuan menjadi lemah. Okey, bulatkan persatuan menjadi lemah. Ataupun gariskan persatuan menjadi lemah. Tu keyword yang penting lah. Okey. Apabila persatuan menjadi lemah, kesannya masalah kewangan dan kurang pemimpin yang berkebolehan. Sebab apa kurang pemimpin berkebolehan, kelas? Sebab dipindahkan dan juga kenaikan pangkat, teruslah dipindahkan ke tempat yang baru. Okey? Kat sini jelas tak? Okey, jelas nah. Okey, kalau kamu tak jelas, kamu boleh angkat tangan terus sebelum cikgu mulakan slide yang lain. Kita boleh terangkan balik, cikgu boleh terang balik. Okey, pertubuhan apa yang wujud ni pada ketika ini? Iaitu Barisan Pemuda Sabah, terdiri daripada 4 orang pemimpin. Antara pemimpin dia, Pangeran Muda Muhammad Yusof Jamil Omar, HM Saleh. Yusof Jamil Omar dihantar ke mana berkursus? Ke SITC, iaitu SITC apa dia? Sultan Idris Training College. Law ni kalau SITC tu orang panggil apa? Sultan Idris University Sultan Idris. UPSI. Sultan Idris kamu tak tahu, tapi sebut UPSI kamu tahu. Benda yang sama. Benda yang sama. Sultan Idris lah melahirkan ramai tenaga pengajar, guru-guru. Okey, SITC. Okey, HM Saleh ditawarkan bekerja dengan kerajaan. Okey, Mandur Sharif pulang ke Indonesia. Imam Suhaili Yaakob. Gambar dia kamu boleh tengok kat situ. Gambar dia kamu boleh tengok kat situ, Imam Suhaili Yaakob. Tu rupa dia. Berpindah ke Pulau Labuan. Seruji Yaakob menyertai Khairat Jumaat Muslimin KJM. Ataupun kamu boleh tengok depa punya persatuan ni dalam buku teks lah di muka surat 116. Okey, siapa yang pindahkan mereka ni? British. Okey, dah tercapai objektif cikgu hari ni lah, menjelaskan reaksi tu. Sebab cikgu tanya kamu sebab cikgu takut kamu terlepas slide yang sebelum ni. Okey, pertubuhan selain daripada itu, pemimpin Parti Kebangsaan Melayu Labuan PKML terdiri daripada pemimpin Tengku Nordin
dipindahkan ke Jesselton. Okey, pada September 1946, beliau ditawarkan bekerja di Treasury Jesselton sebelum dibenarkan pulang ke Tanah Melayu lah. Okey, pemimpin kedua iaitu Zakaria Gunn ditukarkan ke Jesselton dan Apong Kerahu ditukarkan daripada daerah Tawau ke Sandakan. Di Sabah ni dia luas. Jadi kalau pindah ke satu daerah tu memang memberi kesan lah kepada ahli persatuan. Okey. Okey, kat sini jelas Jelas. Ada soalan tak pelajar lelaki? Tak ada. Pelajar perempuan? Ada. Okey, jelas nak? Okey, slide seterusnya, selain pada British menindas keregatan persatuan, dia juga menghadkan peluang penduduk tempatan dalam pentadbiran. Sebab apa British tak mau bagi penduduk ni terlibat dalam pentadbiran, rasa-rasa? Sebab apa? Bagi rakyat kurang pengalaman dalam birokrasi barat. Sebab apa? Bila rakyat tak ada pengalaman, rakyat boleh memberontak tak? Nak memberontak macam mana? Sebab kita tak tahu cara nak merontak dia. Tak ada persatuan yang kuat. Sebab ahli semua dipindahkan dan hadkan. Kalau kerja di bahagian pentadbiran, dia tak bagi pentadbiran. Dia hanya bagi hak bahagian selain pada pentadbiran. Sebab dia tak mau nanti orang penduduk tempatan belajar ilmu pentadbiran, kemudian lawan dia balik. Okey, jelas tak? Okey nak? Okey. Yang kedua iaitu isi besarlah ni. Selain pada dasar British iaitu kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan. Okey. Bila penyerahan Sabah dianggap sebagai peluang kepada penduduk tempatan untuk melibatkan diri dalam pentadbiran, perniagaan dan jaringan perdagangan. Ni persepsi rakyat Sabah dia macam ni tau. Bila kita serahkan kepada British, kita boleh masuk tiga-tiga bidang ni. Kalau kita masih duduk bawah SBUB, Syarikat Borneo, kita tak boleh masuk tiga-tiga bidang ni. Faham tak? Jadi bila kita serah tu, kita boleh masuk tiga bidang ni. Secara tak langsung kita belajar ilmu apa? Pentadbiran. Okey. Poin yang kedua iaitu peluang membangunkan negeri Sabah macam cikgu kata tadi selepas perang. Sebab Jepun telah merosakkan infrastruktur, antara dia hospital, antara dia bangunan-bangunan penting, bangunan-bangunan kerajaan pada ketika ini. Jadi membolehkan bila kita serah kepada British ada duit tak? Ada dana tak? Jadi dia boleh membangunkan Sabah dengan baik. Okey, jelas kat situ. Okey, poin yang besar kita ulang semula apa yang cikgu terang tadi, reaksi dia. Ada dua poin besar dia, iaitu dasar British dan kepentingan sosioekonomi. Okey, dasar British dia pecah pula kepada dua, iaitu apa? Hadkan dalam pentadbiran dan menindas penduduk. Kan? Yang dia pindah pergi persatuan tadi tu. Okey, jelas no? Okey. Penyerahan Sabah kepada British ni kesimpulan dia lah. Cikgu buat sikit lah tajuk ni. Sebab tajuk ni 2 muka surat. Jadi kamu faham betul-betul. Sekejap lagi cikgu nak bagi satu kad berwarna. Cikgu nak bagi kat kamu. Kamu buat rangka dalam bentuk peta minda sahaja. Okey, boleh? Peta minda sahaja. Poin yang besar, apa yang kamu faham pasal slide yang cikgu dah terangkan tadi. Okey? Penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat bantahan daripada penduduk sebab penduduk tak faham konsep tujuan penyerahan. British menindas kesedaran nasionalisme tadi. Anak watan tu penduduk. Okey? Penduduk tempatan. Dia berbeza dengan Sarawak nah. Anak-anak jangan keliru. Sebab di Sarawak kita menentang habis-habisan. Kita bunuh Duncan Stewart. Betul? Peristiwa sungkit berdarah berlaku. Kita bunuh Duncan Stewart masa dia melawat Sibu. Rosli Dobi Pitika mati kat situ. Tapi di Sabah kita terima dengan hati yang terbuka. Serahlah kepada British, kami terima seadanya. Macam itulah. Dalam bahasa mudah. Kalau Sarawak memang menentang habis-habisan lah rukun 13 tu. Okay nah? Tapi tajuk kali ni tentang Sabah, cikgu fokus tentang Sabah lah.
Dia tak keliru anak sebab kalau Sarawak menentang, Sabah tidak menentang, terima. Jelas? Okey, jelas. Okey, di sini cikgu nak tanya ada apa-apa soalan tak tentang slide cikgu? Ada apa-apa tak yang kamu tak faham nah? Jelas nah? Okey, cikgu nak edarkan nota kreatif yang cikgu akan minta kamu buat peta minda. Okey nah? Kalau lebih bagi tahu. Lebih bagi tahu. Okey, cikgu bagi masa dalam masa 5 minit anak rangka nota kreatif yang kita belajar tadi. Nota kreatif poin besar sahaja. Peta minda. Tulis kat atas dia tajuk. Okey, dapat dah kertas. Okey, pas ke belakang. Okey, pas ke belakang. Okey, cikgu bagi masa kat anak 5 minit. Ataupun kurang lah. 5 minit pun tak apa kan. Untuk kamu rangka. Baru cikgu tahu kamu dapat ataupun tak. Cukup tak? Tak cukup lagi 4. Tak apa, 2 grup kamu boleh share 2 orang satu. Okey? Belajar perempuan tak cukup kan? Cukup lah. Cukup. Okey, hak belakang tak cukup. Buat 2 jadi 1. Boleh nak? Okey, rangka tengok. Sekejap cikgu pi. Okey, dalam tempoh 5 minit lah. Okey. Buat point je. Tarik je buat point. Tak payah buat uraian apa. Ingat akronim cikgu buat tadi kan? Akmal, okey. Okey, Takif. Okey, Syed. Okey, Naimah. Dengar jelas kan? Buat rangka. Di Sabah tadi. Ada aiskrim apa? Pandai. Okey, siapa dah siap angkat tangan tau? Boleh pakai? Short phone boleh? Sebab nota tu nanti kamu yang akan ambil. Boleh tak, Haziq? Boleh tak, Iman? Kan, jelas kan? Persatuan yang kamu boleh tulis 1. Kalau tak ingat langsung persatuan tu tak apa, tulis 1. Apa dia mula dengan huruf B tadi? Kalau tak ingat nama panjang dia di hari peperiksaan, kamu boleh tulis short form dia tu. Jangan tak tulis langsung. Maka memang tak ada lah. Siap dah Yusuf. Fatih, boleh?
Okey. Cepat, nak cukup dah masa. Ringkas je. Okey, siapa dah siap angkat tangan? Okey, siapa dah siap? Pelajar lelaki siapa dah siap? Okey, ada 10 saat lagi. Okey, ada 10 saat lagi. Okey, stop. Okey, dah siap. Okey, angkat yang kamu tulis tu. Okey, siapa dah siap lengkap ni? Siapa dah siap angkat tangan? Cepat angkat tangan. Cikgu sediakan voucher. Siapa dah siap? Okey, Mukhlis. Bangun Sat Mukhlis. Okey, bangun Mukhlis. Okey, kamu mai depan Sat. Wakil ni, wakil ketua pengawal kan. Okey. Okey. Okey, kamu bentang Sat apa yang kamu dapat? Okey, dengar sini kawan. Okey, hari ini kita belajar tentang apakah reaksi penduduk tempatan terhadap perubahan di Sabah. Jadi yang pertama ada dasar di British, iaitu yang terjadi di Sabah adalah British menindas setiap kegiatan berpersatuan. Jadi semua persatuan di Sabah ni British tak maulah dia buka kuasa secara menyeluruh dan nak menghentikan kuasa persatuan dengan cara dengan cara Tak apa dia on dah. British menindas kegiatan berpersatuan dengan cara memindahkan ahli-ahli yang aktif kepada Atas sikit. Okey. kepada di kawasan-kawasan yang lain. Contohnya persatuan yang ahlinya dipindahkan ialah Persatuan Barib. Okey. Okey. Seterusnya menghadkan peluang dalam pentadbiran. British ni dia nak hadkan penduduk tempatan mencuba untuk mentadbir kawasan dia sendiri. Lagi-lagi mengurangkan pentadbiran dalam sistem birokrasi barat. Contohnya yang kita sedia adalah seterusnya kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan. Rakyat Sabah ni dia tak membantah seperti di negeri Sarawak. Ya, betul. Kalau di Sarawak ada banyak peristiwa yang menunjukkan pembantahan rakyat tempatan kepada British. Kalau Sabah ni dia anggap British ni membantu rakyat Sabah dalam melibatkan diri dalam pentadbiran perniagaan. Okey, terima kasih. Okey, jelas. Terima kasih. Tepuklah sikit kawan bagi ilmu. Terima kasih. Mukhlis. Ni voucher untuk Mukhlis. Tebus esok, okey? Cikgu bagi voucher. Jangan beritahu depa. Okey, sama. Okey. Ni kertas Mukhlis tak mau. Okey. Okey. Okey, terima kasih Mukhlis. Jelas kamu kalau cikgu terang tadi kamu kurang jelas daripada rakan sebaya kamu lagi kamu jelas. Betul tak? Jelas sebab tajuk dia tak panjang, sikit saja. Jadi dengan akronim yang cikgu buat, dengan penerangan daripada kawan, cikgu rasa kamu jelas lah. Betul lah. Okey, dah habis. Okey, yang tu dah habis Okey. Hari ni kita main pula. Boleh tak kita main? Jom tak? Nak main tak? Oh, main nak. Okey. Okey, nampak macam ni kan. Okey, kita main. Okey, cikgu pasang music box. Cikgu dandan Okey. Okey, cikgu pasang music box. Lama kan? Tak main kan music box kan? Nah, music box Okey. Cikgu pasang lagu. Cikgu pasang lagu, bukan kamu bangun menari tak? Cikgu pasang lagu. Cikgu pasang lagu, lepas tu cikgu tanyalah kamu. Soalan apa?
Okey, sana ambil masa revision. Ambil masa, sempatlah cikgu buka ni. Dia tak mau nak buka pula dah. Okey, Sat. Kecil ya. Sat. Okey. Jelas dah kat belakang. Naimah nampak tak belakang? Nampak tak tulisan ni? Tak nampak sangat ah. Takif nampak tak tulisan cikgu? Kecil lah, cikgu besar sikit. Lagi Takif tak boleh jawab soalan. Okey? Nampak? Kalau tak nampak lagi kita pakai spek mata. Okey, kita buat music box. Okey, music box cikgu. Buku cikgu. Okey, ni buku cikgu. Kita buat pelajar perempuan dulu. Sebab pelajar lelaki nak lempak, sekali kamu lempak buku cikgu macam tu. Okey, kita buat pelajar perempuan dulu. Berhenti kat siapa? Prosedur sama. Berhenti dekat siapa, dia jawab soalan. Okey, boleh tak? Cikgu buat pelajar lelaki, cikgu buat kat pelajar perempuan dulu ah. Ladies first. Cikgu buat pelajar perempuan dulu ah. Okey. Nah, mula dengan syuhada. Jangan lempak buku cikgu. Okey. Tak payah ni. Okey. Sat, cikgu pasang muzik. Cikgu nak tanya dulu, dengar ke tak kat belakang. Sekejap cikgu pergi tanya soalan kat dia. Wifi tak kuat. Kalau kot kamu Dengar dah kat belakang? Dengar tak? Naimah. Okey, Sat tak mula lagi. Excited lama tak main kan. Okey. 1. Okey, cikgu mula. Buku sayang. Mula kat situ. Okey, pelajar perempuan dulu. Okey, 1, 2, 3. Cikgu. Okey, siapa? Siapa dapat? Naimah. Okey, Naimah bangun Naimah. Sat, cikgu pergi mic. Okey, cikgu bawa mic. Naimah, pegang dekat Naimah. Pegang dekat. Okey, yang pertama. Okey, aktiviti latihan pengukuhan menganalisis reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah. Okey, yang pertama. Tindakan British bagi mengurangkan penentangan rakyat terhadap penyerahan Sabah kepada British ialah menindas kegiatan Berpersatuan. Berpersatuan, betul? Okey. Okey, tanda. Okey, kita on. Pas buku cikgu. Okey, berhenti kat siapa? Kamu lempak buku cikgu. Okey, nombor 2. Letak dekat. Okey, British telah menawarkan apa dia, Awati? Jawatan kenaikan pangkat. Jawatan dan kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat dan memindahkan ahli. Dah cukup kat situ dah. Memindahkan ahli pemimpin yang aktif. Okey, betul. Okey, satu lagi soalan. Arisha, bangun Arisha. Okey, jawapan nombor 4. Sat Arisha. Nah, bagi kat Arisha. Dia tak dengar. Okey, kenaikan pangkat dan memindahkan ahli serta pemimpin yang aktif bagi
Melemahkan kegiatan persatuan. Cepat sikit. Melemahkan kegiatan persatuan. Betul. Pandai. Okey, pandai. Okey. Kat situ nak lagi ke pelajar perempuan? Nak lagi? Satki depa tak ada dah soalan kat depa. Kesian depa. Okey. 5-6 pelajar perempuan lagi. Okey ya? Okey, mana buku cikgu kat mana? Alright. Orang lain pula. Okey, kita on. Sarah bangun Sarah. Sarah bangun. Sarah jangan toyok Sarah. Sarah bangun. Awak pasal apa tak panggil Sarah ah? Muya Sarah. Okey. Selain itu British telah Menghadkan peluang penduduk Sabah. menghadkan peluang penduduk Sabah dalam bidang apa? Dalam bidang pentadbiran. Pentadbiran. Okey, jelas. Okey dah. Mai kitab cikgu tu, buku cikgu tu. Tahu tak dalam ni tulis apa? Kamu tak buka? Okey, dah pelajar lelaki pula. Dia pada tunggu je kan. Oh, dia pun tak sabar ah. Okey, baik. Okey, jangan lempak. Tak usah nak tengok dalam tu. Okey. Okey dah. Okey, on. Bagilah. Saja pangan. Okey. Siapa? Hanan ah? Hanan ke Adam? Bagi kat Hanan. Okey, Hanan. Selain itu, dah kan? Okey. Hal ini menyebabkan penduduk Sabah kurang mempunyai tak dekat Hanan. Mempunyai pengalaman. Dah cukup. Habis jawapan. Okey, pengalaman. Okey, tepuklah Kak Hanan. Okey. Okey, on. Akif. Akif Haras. Kamu panggil Haras, cikgu panggil Akif, orang yang sama. Okey, bangun Akif. Okey, dalam dah tak dekat. Dalam birokrasi barat. Birokrasi barat. Okey, birokrasi barat. Okey. Yang bawah ni, maksud kata hak cikgu bagi petaminda tadi itulah. Faham tak? Okey, cikgu on lagi. Okey. Kat siapa? Iman. Okey, bangun Iman. Iman. Penyerahan Sabah kita buat cara petaminda pula Iman. Okey, penyerahan reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah nombor 9 apa dia Iman? Dasar British. Dasar British. Nombor 10 apa Iman? Kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan. Okey, nombor 11 apa Iman? British menindas kegiatan persatuan. Berpersatuan. Okey, dah. Berapa Iman dapat 3. Okey, terima kasih. Okey, kesian kat mereka. Okey, dah. Jom kita mula. On, satu lagi. Mukhlis. Okey, bangun Mukhlis. Okey. Bagi kat Mukhlis. Okey, nombor 12. Dasar British. Pertama dia tindas kegiatan persatuan. Nombor 2 dia buat apa? Menghadkan peluang dalam pentadbiran. Dalam pentadbiran. Okey, jelas. Okey, dengan struktur, soalan struktur dah siap. Soalan petaminda pun dah siap. Kita buat soalan objektif. Okey, objektif. Cikgu bagi pilihan 2 sahaja. Okey, pilihan 2 sahaja. Okey, on. Okay.
Kamu lempar kau. Okey, Iman. Danish Iman. Okey, dah. Kamu baca soalan, kamu jawab terus. Boleh? Baca soalan lah. Mengapakah penyerahan Sabah kepada British pada tahun 1946 tidak mendapat tentangan hebat daripada rakyat tempatan Bani Sarawak? Okey, jawapan dia? Jawapan dia? Beri taraf B. kemerdekaan ke tidak mempunyai pengalaman? Tidak mempunyai pengalaman. Tidak mempunyai pengalaman, betul. Okey. Okey, semua jawapan betul ni. Okey ya. Okey, pelajar perempuan nak main pula. Okey, baik. Mai buku. Mai buku. Taki Udin kata lego aku kan. Okey dah. Okey. Bagi. Naimah ha? Kita bagi orang lain. Siapa? Auni. Okey, Auni, bangun Auni. Soalan 14. Kamu baca soalan dan kamu jawab jawapan dia lah. Nah, baca soalan bagi jelas-jelas. Apakah bentuk reaksi majoriti penduduk tempatan di Sabah terhadap penyerahan tersebut? Jawapan dia A. Menerima penyerahan tanpa sebarang Bantahan. bantahan. Okey, alright. Lagi. Okey, kita on lagi. Okey. So, ada lagi. Jangan risau. Jalan. Saja tak mau bagi kan. Amni. Bangun Amni. 15. Sagi pelajar lelaki, cikgu nak tanya soalan kebat yang tak ada dalam tu. Ha. Oh. Kan? Okey. Okey, Amni baca soalan dan Amni jawablah. Mengapakah pemimpin tempatan di Sabah suka menghimpunkan semua etnik bagi menentang British? Jawapan dia B. Penduduk Sabah diwakili oleh pelbagai kaum yang mempunyai kesukaran berkomunikasi. Okey, good. Okey dah. Okey, soalan 16 terakhir. Buku cikgu duduk kat situ kan? Okey. Syuhada, bangun. Nah, senang je. Nah. Okey, kamu tengok cukup tau soalan lain tu. Antara berikut yang manakah merupakan persatuan yang ditubuhkan di Sabah selepas Perang Dunia Kedua? B. Barisan Pemuda Sabah. iaitu Barik. Okey. Terima kasih. Okey, habis dah soalan daripada cikgu. Dengan buat soalan penerangan cikgu, penerangan daripada Mukhlis tadi, kamu jelas tak? Jelas nah, jelas, faham. Okey nah? Kamu faham dengan jelas lah. Okey, rumusan. Okey, rumusannya. Okey, cikgu nak bagi soalan kebat sebab sejarah ni mesti dikaitkan dengan semangat patriotisme. Okey, cikgu buka soalan kepada dua-dua kumpulan, pelajar lelaki, pelajar perempuan. Okey, cikgu nak tanya satu soalan. Okey, bagaimanakah mewujudkan semangat cintakan negara kita dalam kalangan masyarakat? Bagaimanakah mewujudkan semangat cinta kepada negara dalam kalangan masyarakat? Okey, siapa nak jawab? Satu je. Satu. Cepat. Ha, macam mana nak wujudkan semangat cintakan negara tu? Peranan. Siapa? Cepat. Okey, Ulfa. Nah, letak mic kat kamu. Okey, peranan. Peranan siapa, Ulfa? Melalui peranan kerajaan iaitu menyediakan sambutan Hari
kemerdekaan Secara menyeluruh di secara menyeluruh di seluruh negara. negara. Negeri lah. Seluruh negara. Okey. Setiap negeri. Okey, betul. Boleh tak terima jawapan kebat tu? Boleh. Okey, boleh. Nah, ambil voucher. Okey, pelajar lelaki pula. Buka soalan kepada pelajar lelaki. Okey. Tadi cikgu tanya langkah memupuk semangat patriotisme, betul? Okey. Apakah kesan yang berlaku sekiranya semangat patriotik terhakis dari diri seseorang individu? Apakah kesan sekiranya semangat patriotik terhakis dalam diri seseorang individu? Okey, pelajar lelaki. Kesan dia. Bila dia tak ada semangat patriotik, apa terjadi? Cepat. Kan? 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 Soalan kebat ni. Pelajar perempuan pun fikir juga. Penting soalan kebat ni. Okey. Okey, nah. Okey, Muaz. Okey, silap. Nah. Okey, letak mic dekat. Okey, apa kesannya? Kesan dia ialah masyarakat berpecah belah. Masyarakat berpecah belah sukar mewujudkan semangat apa? Semangat Patriotik, perpaduan. So kesan dia tu kalau kamu boleh highlightkan kesan positif kan negatif yang soalan cikgu bagi? Adalah kesan negatif. Okey, bila kesan negatif secara keseluruhannya politik kita jadi stabil tak? Ekonomi kita macam mana? Tak stabil. Sosioekonomi kita macam mana? Jadi merosot, imej jadi tercalar, okey? Kamu boleh faham kepada konsep PES, duduk Mas. Kamu boleh faham kepada konsep PES, politik, ekonomi, sosial dan rangka yang cikgu selalu bagi kat kamu tu. Kalau positif, kamu guna semua isi yang cikgu bagi tu. Kalau negatif, kamu alihkan yang tu menjadi negatif. Kamu tengoklah soalan dia, okey? Okey, jelas nah? Okey, jelas. Okey, cikgu akan bagi tugasan kat kamu selepas kelas ni sebab dalam bentuk objektif lah. Soalan objektif. Bab 4, tingkatan 4 sebagai ulang kaji lah untuk kamu nah. Jadinya secara keseluruhan kamu jelas. Betul tak? Okey, ada sebarang soalan pelajar lelaki? Ada sebarang soalan? Tak ada. Pelajar perempuan ada sebarang soalan? Tak ada. Okey, cikgu nak tanya. Tadi nota kreatif tu, siapa yang dah siap lengkap? Okey, siapa yang dah siap? Lengkap. Angkat tangan. Lengkap ni. Ulfa mana tengok? Lengkap cikgu faham kau, cikgu faham. Cikgu faham. Tulisan dia pun cikgu faham. Okey, lengkap. Nah, voucher. Okey, pelajar lelaki. Siapa yang betul-betul lengkap dah? Nah, ambil. Okey, siapa yang lengkap? Ni cikgu ada voucher. Siapa lengkap? Oh, Iman lengkap. Tengok. Pelajar lelaki kat belakang lengkap tak? Ni apa dia ni? Untuk apa tu? Ni berarti cikgu. Ni apa tu? Cikgu tak faham. Apa dia tu? Kerajaan ni? Nah, koperasi je. Dah ambil balik lah. Okey, mic cikgu balik. Okey, ada lengkap lagi? Oh, abang angkat dari tadi. Okey, Naimah share. Okey, nah mak cikgu tengok dulu, cikgu semak dulu. Ni Naimah dah bagi dah. Sat. Nak tadi ni tambah. Ni tak ada uraian. Sayang. Tengok Radin. Hani. Ni lengkap. Radin punya lengkap. Oh, Radin punya lengkap. Radin Sabah patut cikgu panggil tadi. Cikgu ni aku. Ni ya. Dia lengkap tak cikgu? Ni Haradi lengkap. Tak apa, hak lain masalah lain. Okey, nah Radin. Tapi koperasi saja tahu. Jangan pergi kantin, nanti dia pun tak kenal. Okey. Ni hak siapa? Okey, Naimah. Okey, terima kasih kelas.